Kita bagi simple past tense. Tak payah nak pergi present tense ke future tense ke apa. Bagi simple past tense je kita bagi. Aku cari koma, koma cari aku sekarang. Aku cari koma, koma cari aku. Jujur, ikhlas. Aku bukan cakap besar lah. Pergi kenduri kahwin lah. Kau tolak aku lah. Cerai berai lah. Aku datang, aku bacakan doa. Koma datang selfie. Ada koma doa dengan pengantin tu? Ada? Ada kan? Ada? Tak ada? Tak ada, diam. Ya, pandang aku sebelah mata koma. Aku pijak koma nanti. Aku pergi kenduri koma ke apa. Kau ingat aku datang macam koma. Bukan telefon apa, selfie apa semua. Nyembang hal tanah ke apa ke. Aku doa dengan orang rumah. Dia dah bagi makan tu. Orang nak mati bersaka pun ada. Aku tanam, aku pergi lah sekali. Duit dah letak 5 kupang lah. Tak boleh tutup mata lah. Aku pergi aminkan doa pasal mak kawan aku. Dia nak mati susah. Lagi nak mati, lagi banyak, lagi poyok. Habis poyok nasi. Tengok pagi dah habis, tengok habis. Lagi nak mati, makin banyak habis. Banyak mana masak, banyak tu habis. Tapi kalau tengok dia terbaring, tak larat makan. Semua tu aku jumpa. Takak koma macam hantu kecil-kecil ni simpan lah dalam bukit tu. Bukit Levi tu. Tak, bukit kecil tu dah. Malaysia. Turunan aku jenis sawa, duduk atas sawa ni takik. Ingatkan balak. Ingatkan balak tumbang. Duduklah dah berlumut. Keluar benet, takik. Berdarah. Keluar merah. Ingatkan getah, cium bau darah. Rupanya sawa dah. Jenis tawakal pada Allah macam mana. Sampai berlumut badan dia. Macam kayu lah, macam pokok. Tapi dia duduk situ je. Siapa lalu lah. Tu dia punya tawakal tu tak terbuat. Yang ada pada ular yang sifat tawakal tu pasal kalau yang sihir-sihir ni pakai ular. Ular ni kaki belit. Dia belit. Aku bukan nak kau ajar ke apa, tak ada niat.